Isteri leka bermain telefon, WhatsApp, FB, game, tak layan suami. Bila suami tegur, merajuk, tidur di ruang tamu. Itulah zaman moden. Nah, isteri duk layan Facebook. Pada tengok muka laki, baik tengok posting-posting kawan-kawan Facebook. Inilah penyakit yang ramai suami menderita sekarang. Betul tak? Cuma malu nak mengaku. Dalam kereta, kita bawa kereta nak temam cakap, dia duk tengok Facebook. Di rumah, di ruang tamu, dia duk WhatsApp, kawan-kawan WhatsApp. Di dapur, di Instagram. Kita naik atas tidur, atas katil nak tidur, dia duk peluk batang kolek sambil tengok status-status terbaru kawan-kawan. Tak tengok laki dia. Isteri solehah, dia nak pegang telefon, dia minta izin suami dia. Nak tidur minta izin, nak bercakap minta izin. Izinkan saya bertanya, isteri solehah. Kalau tak solehah, abang nak tanya apa benda ni kena bingung tu lelaki. Jadi macam ni, bila kita tegur, dia marah. Ada perempuan yang bila kita tegur, dia minta maaf. Minta maaf, saya tersilap bang, saya janji tak akan buat lagi. Itu yang terbaik. Bukan solehah dia tak buat salah, tapi bila kita tegur, dia kata minta maaf. Awak ni saya asyik dia tengok telefon je. Oh, minta maaf bang, saya janji tak buat lagi. Isteri solehah tu buat salah dan segera mengaku salah dan minta maaf. Betul tak? Isteri kita ada lah tu.